Isteri saya backhand, mencok, mengamuk sama. Baru ni suruh saya buat nasi goreng. Dia marah ke saya. Jawabnya, bukan isterimu seorang. Backhand belaka isteri. Faham lagi? Aku pun dah boleh nak buat benda dah bini aku. Faham lagi? Khabar dah kan? Orang Kelantan tahun 90-an. Awal 90-an. Kita tak jumpa orang cerita. Dia ni umur 60-an masa tu. Kalau ada rimah makan orang ripuk lah. Rimah kan makan orang. Marah kalau makan kepuk, makan orang. Bila ada makan orang, mati orang, pelita akan tahan jerat. Bila dapat dia, bola sarang siu. Dalam sarang si dia kelepor kan. Makan orang rimah, bukan tikus. Bergagar habis sarang-sarang ni. Orang panggil pakcik tu. Dia pakar bagian menjinak rimah. Dia ada satu kayu, tak tahu kayu benda. Bang, kita budak kecil juga, kayu lepung ke kayu plywood ke benda orang panggil. Dia buat katah-katah gitu, rimah pun duduk. Tengah kelepor. Faham tak? Dia buat gitu. Bang. Hei, rimah. Oh, bisa pakcik tu. Tapi dia buat di rumah, ke bini dia ada lagi anak buat. Hai. Pakcik tu duduk. Tu. Pasal di rumah, rimah jadian. Faham lagi tu tak? Jangan main-main. Jangan main. Rimah jadian. Kejap jadi rimah, kejap jadi ular. Kejap jadi singa. Faham?